Sebab dulu Daniel ada dalam account bank cuma RM25 je. Dia tak boleh kurang daripada RM10 sebab kan bank kan dia kena ada at least minimum RM10 kan. And then setiap hari pergi kedai mamak just makan roti canai sebab benda tu yang paling murah. Nak bayar sewa pun tertunggak apa semua. Tapi Alhamdulillah Daniel dapat berjaya harungi semua ujian-ujian tu. Dan hari ni Daniel nak bagi tahu korang apa step by step yang you guys boleh buat supaya dapat bagi manfaat lah kepada masing-masing semua kan. Okay, dia macam ni guys. Bila korang tengah hadapi satu situasi dari segi in terms of kewangan, first sekali apa yang Daniel buat pada peringkat awal adalah Daniel cari active income. Apa benda active income tu kan? Active income ni adalah maksudnya income yang konsisten setiap hari, bukan setiap hari, setiap bulan masuk. Dia macam tu, konsisten setiap bulan masuk. Dia tak boleh putus. Kalau putus kita akan masalah. Ini masuk active income. So active income yang Daniel buat pada peringkat awal adalah Daniel buat Grab. Grab yang pemandu taksi tau. Dia bukan yang hantar makanan tu, bukan. Pemandu taksi. Kenapa Daniel buat Grab adalah disebabkan Daniel adalah jenis orang yang tak suka kerja dengan orang tau. So that's why dia nak jadi bos sendirilah, gitulah kan. So dia tak suka bangun pagi hadap jam apa semua. Tapi Grab pun ada jam kan. Tapi what I'm trying to say is tak suka dikontrol lah. Itulah maksudnya. So that's why dia choose Grab. Kerja sendiri, bangun pukul berapa yang dia nak lah. Itu active income lah. Kalau korang tak suka buat Grab kan, you guys boleh try buat Foodpanda ke, Lalamove ke. Tapi masalah dengan Lalamove ni kan, income dia tak berapa konsisten. Dan kalau korang bawa kereta, dia punya job tu tak berbaloi lah dengan buat Lalamove ni. So better buat Grab. Kalau you guys tak suka Lalamove, boleh try Foodpanda. Sebab tapi masalah kenapa dia tak pilih Foodpanda, bawa motor kan risiko agak tinggi. Setiap hari nak kena bawa motor, hujan lah, panas lah. So dia pun fikir juga dari segi faktor keselamatan tu. So that's why dia tak choose Foodpanda lah. Akhir sekali dia buat Grab. Kalau korang tak suka tiga-tiga ni kan, ada satu lagi option, kerja 9 to 5. Maksudnya kerja macam biasalah, kerja under orang, ada bos dan sebagainya. So bos tu akan bayar gaji setiap bulan lah. Okay, itu korang tak boleh elak. Ni you guys kena buat. Jelas tak? Korang tak boleh tak ada kerja, lepak goyang kaki duduk rumah, tak boleh guys. No. So let's say lah, bila you guys dah dapat active income, apa yang you guys kena buat, kena senaraikan semua komitmen bulanan-bulanan. Contohnya berapa bil air, bil api, sewa rumah, internet, apa semua, total gedubuk. Contoh total adalah 1,500 kan. Contoh total 5,000 kan. Memang betul-betul orang kaya lah korang ni kan. Tapi let's say lah, be realistic lah. Contoh lah 1,500 dekat KL apa semua kan, 1,500 contoh Make sure active income you guys lebih daripada 1,500. Contohlah active income korang dalam masa 1 bulan dapat menghasilkan sebanyak 2,500. Komitmen 1,500. Okay, 2,500 tolak 1,500 ada berapa tu? 1,000 kan, betul tak? 1,000. So apa yang nak kena buat dengan 1,000 ni kan? Adakah nak kena keluar ke, belanja awet ke? No. Jangan. Apa yang korang kena buat, step yang kedua adalah buat bisnes. Kena buat bisnes guys. Untuk keluar daripada masalah kewangan ni adalah solution dia bisnes. Untuk orang yang macam Daniel ni, yang tak ada education tinggi. Sebab dia punya education sampai SPM je. Lepas tu kalau nak apply kerja, gaji pun sikit. Faham tak? So nak bersaing dengan orang-orang yang education yang tinggi, gaji yang tinggi, kita kena buat bisnes. Tapi nak buat bisnes ni bukanlah macam sembrono, kita terus berhenti kerja, berhenti buat Grab. No, bukan macam tu guys. Pakai duit emergency fund. No, that is not the way. Sambil buat bisnes, sambil tu active income tu berjalan. Faham tak? So bila nak buat bisnes kan, korang kena bagi tempoh sekurang-kurangnya 1 tahun. Dalam masa 1 tahun tu korang kena stay dekat kerja yang sedia ada. Current macam contoh kalau buat Grab kan, 1 tahun tu kena buat Grab. Sebab kan active income ni adalah untuk bayar komitmen korang. Maksudnya untuk you guys survive kehidupan. Business ni kita tak tahu, anytime can happen anything to the business. Kita pun tak tahu business ni boleh jadi ke tak. Business ni boleh buat untung tak dalam masa yang sekejap tak. Kita tak tahu. Anggap business ni macam ni lah guys.
Active income is for your current sekarang, semasa. Business is for your future. Dia macam tu. Faham tak? Untuk keluar pada masalah kewangan, dia bukan dalam masa sekejap guys. Dia kena ambil masa sedikit. Alright. Let's say dalam masa 1 tahun korang buat business. Contoh korang nak jual kuih lah, apa benda lah kan. And then dalam masa 1 tahun tu, pembeli cuma 2 orang. 2 orang je. Yang pertama adalah mak korang, yang kedua kakak, maybe 3 lah, maybe adik je kan. So ini namanya business shock sendiri. Faham tak? Shock sendiri, tak ada untung. So apa yang kena buat, move on, pergi business yang lain. Tak payah nak buang-buang masa, drag lagi another 1 year, drag lagi another 1 year, 3 years, 4 years. Tak payah guys, tak payah. Itu buang masa. Business shock sendiri kita terus buang. Jangan lama-lama, 6 bulan pun dah cukup. Jadi kena ada tempo, kena ada had kan. Sebab korang setiap bulan, kan ingat tak yang tadi tu active income, contoh gaji 2,500, tolak komitmen 1,500, so total 1,000, betul tak? So 1,000 ni korang pump tau setiap bulan ke business tu. Dia macam untuk bagi business tu matang lah. Once business tu dah matang, business tu dah boleh buat duit, baru korang boleh pelan-pelan stop active income ni. Dia macam tu. Jelas tak guys? Jadi jangan lama-lama. 1 tahun sebelum nak buat bisnes tu, korang kena berfikir, kena brainstorming, bedah otak, fikir apa bisnes yang tak perlukan modal yang banyak, lepas tu tak mengganggu dari segi active income korang, dan boleh buat dekat mana-mana ke apa ke kan. So kena fikirlah bisnes apa yang korang kena buat tu. Jadi this is the only way. Bukanlah the only way, I mean cara yang Daniel tempuh, pengalaman Daniel, macam mana Daniel keluar daripada masalah kewangan. Dan hopefully video ni dapat bagi banyak sangat manfaat kepada sesiapa yang tengah hadapi masalah kewangan. Sebab Daniel pernah berada di situasi tersebut tau. Daniel pernah berada di situasi yang mana korang tengah tempuh sekarang ni. Tak ada duit, dalam dompet cuma tinggal RM1, kadang tak ada langsung duit. Daniel tempuh benda tu guys, Daniel faham. Jadi untuk keluar tu, kita bukanlah orang yang pandai, betul tak? Bukanlah boleh jadi doktor ke, jadi engineer ke kan. Kita orang biasa. So ini cara yang realistik. Tak ada nak pening-pening kepala join apa benda bukan ke. This is the only way. Active income, and at the same time buat business. Faham tak guys? Bagi 1 tahun. Dalam masa 1 tahun, tak ada lepak-lepak keluar dengan kawan, tak ada tengok wayang ke, belanja awet ke apa. No. Bagi masa 1 tahun, once business tu dah boleh matang, boleh buat duit, baru korang enjoy. Waktu enjoy, itulah yang paling shock. So Daniel tak nak panjang sangat video ni. All the best to you guys. Daniel faham apa yang korang tengah tempuh. Daniel doa semoga korang semua keluar daripada masalah kewangan. Kalau korang rasa video ni banyak bagi manfaat, jangan lupa untuk share kepada siapa-siapa, supaya dengan share tu dapat bagi lagi ramai orang tengok video ni, dapat keluar daripada masalah kewangan. Dan semoga berjaya dalam kehidupan. Stay strong guys. I love you all. Bye bye.